Puakmu ni tak era kerah pedas sungguh. Tolong jaga semaya 5 waktu, terutama sekali semaya asar. Degil puak-puakmu ni. Dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah, dia menyebut kita. Mu ni kerah hati rupanya. Tak indah aku royak. Tapi kalau manusia royak, tapi kalau aku royak mau tak era. Jelas aku royak. Tolong jaga semaya asar. Tapi 1001 alasan. Tak semesti semaya di masjid pada luar, pada sepik ke, pada pendek, pada panjang, boleh maya belakang, maya mana pasal jemaah. Moga kita jauh dari masjid ke Ustaz, moga kita kerja lain. Tak kena unggah klik semaya pada luar, pas nak pergi kerja pula. Fleksibel lah, fikir-fikir lah. Sebab itu jiwamu tidak tenang. Tak cukup sokmu, serabut perut semacam, muka kerut sokmu. Orang lain 24 jam juga. Mu pun 24 jam juga. Tapi tak ada celah. Tak ada celah nak baca Quran, tak ada celah nak berzikir, tak ada celah nak mari sembahyang jemaah, tak ada celah nak pergi dengar orang ngaji. Tak ada celah. Pasal aku akan bagi jiwamu jiwa yang tidak tenang. Pak, 365 waktu zuhur. Cikgu-cikgu ada dalam ni. Cikgu mana pun ada. Kalau anak murid yang dapat excellent, yang dapat kepujian, markah berapa? Mesti 90 ke atas. Sembahyang zuhur mu, jemaah sembahyang zuhur mu, boleh 90% daripada 365 hari. Inilah sebenarnya yang kata kita nak hisap. Nak semok diri kita, amba tengok amba, muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Ini pun mujur ada jemaah. Jemaah pun mau mari dekat-dekat tu bila nak qamat. Jemaah pun mau mari mau duduk bawah gitu ya, tak naik di atas ni. Siapa pihak berkuasa createkan program ada kuliah tazkirah sebelum jemaah. Nak suruh biar orang mari awal. Bermula dengan pukul 12.30 kalau sebelah di sana. Berapa kerat? 12.30. Pas mari duduk mana? Bucu-bucu ambil saik lain semua. Depan ni boleh bayar selalu lah. Mu kena tengok dirimu takut tu je ke? Daripada tahun sudah, tahun sebelumnya, tahun ni, tahun baru pula gitu juga. Apabila mu nak berubah? 365 waktu asar. Aku dah royak sok mudah. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Puakmu ni tak era kerah pedas sungguh. Tolong jaga semaya 5 waktu, terutama sekali semaya asar. Degil puak-puakmu ni. Dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah, dia menyebut kita. Mu ni kerah hati rupanya. Tak indah aku royak. Tapi kalau manusia royak, tapi kalau aku royak mau tak era. Jelas aku royak. Tolong jaga semaya asar. Tapi 1001 alasan. Tak semesti semaya di masjid pada luar, pada sepik ke, pada pendek, pada panjang, boleh maya belakang, maya mana pasal jemaah. Moga kita jauh dari masjid ke Ustaz, moga kita kerja lain. Tak kena unggah klik semaya pada luar, pas nak pergi kerja pula. Fleksibel lah, fikir-fikir lah. Makan pun gitu juga. Memang makan di rumah, tapi bila dah jauh, makan kedai. Tapi makan juga lah.
Kalau bab kau tu pandai sangat fikir. Tapi kalau bab ibadat ni menjawab kata kita menjawab gitu kawat jawab gitu. 365 waktu maghrib. Lepas si kau 90%. Umur supaya hamba, umur supaya tuan-tuan yang ada depan hamba ni kan. Cukup tak comel benar kalau ngorik duduk kedai lagi. Cukup tak comel benar kalau umur supaya kita duduk di perjalanan lagi. Kecuali musyaqqah, ada uzur syar'i, ada hal yang tertentu. Allah Ta'ala al-maklum. Allah Ta'ala lebih maha mengetahui. Tapi kalau bos tak kena laku. Aku ajar dah sebulan puasa kemang. Cara hidup berdisiplin. Tapi mung ni tak cukup sebulan nampak. Aku ajar dah. Waktu maghrib senyap dik, tak ada kereta. Masuk sehagai belaka. Kelik keguk belaka. Boleh pula. Nampak tak haluk pun. Lepas buka puasa tu baru kereta. Tain kemuncuk tu. Arwah Tok Guru Aina Aziz, mantan Masjid Kelantan. Dia kata ke dia, sembahyang maghrib dia kata, hok muncuk tu mula-mula tu. Pasal maghrib ni cukup pendek. Masa dia cukup singkat. Sebab itulah sembahyang sunat qabliyah maghrib bukan muakkad, ghairu muakkad. Tidak serupa sembahyang isyak. Tidak serupa sembahyang tu. Tidak dituntut, tapi kalau sembahyang tak ada masalah. Bapa tak sembahyang sunat ghairu muakkad, sunat qabliyah maghrib? Pasal masa sikap. Kemuncuk dia tu. Kalau ini satai kat kepala satai. Hak dujun-dujun tu kat kemacan lah. Orang Tino tahulah kalau satai hak kemacan, dedeng gitu. Lepas tu tak ada. Dia jatuh ke rumah. Penuh waktu Tok Guru orang jemput dia buka puasa. Tahulah kapung. Ida nasi talah. Dia tak tahu, dia tak faham. Buka talah makan. Tok Guru makan kurma ke apa gini gitu, dia pun suruh anak dia. Abdul, qamat Abdul. Abdul pun qamat, dah ayah dia suruh. Dua tu pun sembahyang nak. Hok makan ni hok tok. Kalau habis orang dah, Tok Guru sembahyang. Tok Guru kata ke dia, bahasa jenis tak kenal orang ngajar. Masa orang ngajar tak cendengar. Nak royaknya time maghrib tu sikat sangat. Cukup tak kita 90% kita jumpa? 365 waktu isyak. Berapa waktu? 365 waktu subuh. Berapa waktu kita sembahyang Jumaat? Bila kita tahu keadaan kedudukan kita lagu ni, baru kita pasal strategi, teknik, jadual, baru boleh baiki. Kalau tidak kita berasa jauh nak dah kita ni kebanding orang lain. Amo takut kita ditipu ke perasaan. Takut kita tipu ke perasaan, kita perasa kita is hokid dah. Pasal banding dengan tak semaya, banding dengan tak main, kita berasa jalan dah kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati dan hidup, aku nak tengok di kalanganmu ni siapa yang paling ahsan, paling excellent dalam masalah amal ibadat. Amal ibadat yang pertama-tama aku akan tilik berkaitan dengan sembahyang. Ahsan ke sembahyang? Comel loteng ke tak sembahyang? Ulama kata kalau nak tahulah loteng tak loteng sembahyangmu, antaranya lah sembahyang di awal waktu. Sembahyang di awal waktu.
Nak wilatih lagi semaya di awal waktu, semaya di masjid. Semaya Jumaat. Nak wilatih lagi semaya Jumaat di masjid. Nak wilatih lagi semaya Jumaat di masjid. Duduk sah yang pertama. Umur 60, 70 tahun tak pernah nak merasai duduk sah yang pertama. Sedangkan rahmat Allah Ta'ala akan turun ketika kita berjemaah. Tok Imam dengan Tok Bilal kita tak nafikan. Tetapi sah yang pertama lah rahmat yang mula-mula. Dan sah yang pertama sebelah kanan pula. Tak ada kepala kita berhajat gitu mau. Tapi kalau waira bak makan ni, nasi dagang paling sedap sekali di pala jambatan. Hungagi. Pasal orang kecik berlaku, sedap kita pergi ayah hong. Gapo dia lagi? Tebel madu. Hungagi, pucuk. Tapi umur 60, 70 tak ada pun mari perasaan orang duk royak. Rahmat mula-mula sah yang pertama dia buat tak reti, buat bodoh. Bukan buat bodoh, memang bodoh pun. Nah. Sebenarnya subuh. Nak buat alasan ke dia lagi kita. Dengan usia supaya sedangkan Allah Ta'ala janji Allahu Rabbi ya Karim, cukup hebat semaya jemaah subuh berjemaah. Siapa-siapa dia yang takbiratul ihram bersama dengan imam, subuh dia 40 hari tanpa galak. 40 hari tanpa galak. Aku akan lepaskan dia daripada sifat munafik dan daripada azab api neraka. Pertama sekali aku akan lepasmu daripada sifat munafik. Dan yang kedua aku akan lepasmu daripada azab api neraka. Allah Ta'ala tawarkan sedemikian rupa. Mu minta sangat lepas semaya. Nak jauh daripada api neraka, jauh daripada api neraka. Subuh tak hari. Terpaksalah jawatan kuasa pengurusan masjid buat ke dia program menjumaatkan subuh. Buat jumaat supaya semaya subuh. Maka diadakanlah cabutan nombor bertuah. Tak kira tiap-tiap minggu jumaat nak bertuah macam. Jual van jenazah. Terpaksa kena buat gitu nak suruh biar ramai pagi jumaat. Pagi tu ialah ramai. Sedangkan Allah Ta'ala janjikan aku lepaskanmu daripada sifat munafik. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam kitab Riyadhus Salihin jilid yang kelima, maupun daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berat, orang yang payah, orang yang cari alasan 1001 alasan untuk berjemaah subuh, orang ni dihinggapi dengan virus munafik. Siapa yang berat, yang payah, cari alasan untuk berjemaah subuh, ini Nabi kata penanda hatinya dihinggapi dengan virus munafik. Kalau lagu tu muslimin muslimat, cuba kita bayangkan. Akhir sekali, bila penuh dengan orang munafik, siapa yang menikam orang Islam? Siapa dia yang menghina orang Islam? Siapa dia yang menghina hukum akam Allah? Siapa yang menghina ulama-ulama? Acung Ramasami ya? Okey, supaya kita mau juga. Hatinya itu Allah SWT saja tahu.
Pasal dia dihinggapi dengan virus munafik.